Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini guys, kita kena hujan lagi. Aduh, nasib hari ini hujan sudah teduh sahabat. Alhamdulillah. Dan kali ini kita round yang ketiga sahabat. Aduh, mencari buah durian bersama sahabat saya. Nah, ini round ketiga nih sahabat. Ini dusun durian sahabat saya. Hari ini tadi hujan, jadi saya tidak dapat mengambil semua video pada kali ini sahabat. Cuma sedikit saja lah, kalau dapatlah sahabat. Oke guys, kita sudah berada di dusun durian nih. Waktu ini ribut deras sekali sahabat. Oke guys, saya nak tunjuk kepada anda dusun durian sahabat saya ini. Oke, inilah perjalanan kita nih sahabat, mencari buah durian. Beginilah keadaan sahabat. Hari pun selalu nak hujan. Dan di kawasan kami sini sahabat, di kawasan Serian, banyak rumah-rumah dimasuk oleh air, sudah banjir sahabat. Tapi di kampung saya ini, yaitu Kampung Riih, tidaklah sahabat. Kawasan kami ini tinggi, alhamdulillah sedikit. Dan inilah hasil kami berdua tadi sahabat. Ini yang sudah pecah nih sahabat, jatuh pecah. Sayang nih sahabat, kalau buat tempoyak, tengok. Dia punya tangkai. Ini jenis yang isi tebal nih sahabat. Tengok, pecah lagi itu, jatuh, terkena batu apa tak tahulah. Dan ini lagi satu sahabat. Kita boleh tengok. Hihi, busa tuh ini ya. Ini besar nih sahabat. Berat berapa kilo nih sahabat? Berat betul. Nih. Itu. Ada berapa biji tuh? Ada 3 biji sahabat. Ini satu cantik nih sahabat. Tapi ini tidaklah berapa besar, tapi nice. Besar juga nih sahabat. Ini pun sudah berapa kilo sini sahabat? Mau 4-5 kilo nih. Ingat, dia punya gagang ini ya. Baru jatuh nih sahabat. Tengok, kita boleh lihat. Yang jenis ini memang tebal, isi dia sahabat. Kalau makan ya mayo. Yang saya jumpa tadi ini kecil saja sahabat. Ini jenis kecil nih sahabat. Jenis kecilnya. Saya suka ambil yang kecil-kecil sahabat. Yang besar-besar saya tak pernah ambil. Inilah kebun sahabat. Sana ada pecah tuh sahabat. Kita lihat dulu isi dia nih. Ini pecah nih sahabat. Lihat. Tengok. Isi ini putih sahabat, bukan kuning Tengok. Wih, apa mana hilang nih sahabat? Ada satu hulas nih sahabat. Ada satu hulas. Jatuh nih, pecah sahabat. Pandai pecah dia sahabat. Tengok durian nih. Yang satu ini lagi ada isi di dalam tuh. Kita tengok dulu lah. Kita coba buka dia. Boleh dimakan ya sahabat. Saya nak coba dulu lah. Rezeki jangan ditolak sahabat. Tengok. Nyamai. Rezeki kan tolak sahabat.
Nah, oh. Memang dia rasa dia keras-keras. Nah, dia tidak lembut. Isi dia sahabat. Alhamdulillah. Inilah kalau pergi ke dusun durian sahabat. Makan durian saya ya. Makan durian sahabat. Kalau kita pergi ke dusun durian, macam ni lah sahabat. Kau nak makan durian berapa banyak, kau makan. Kalau kenyang, nih. Ini lah untungnya sahabat. Kalau kita ada dusun durian, tuh makan durian loh. Ikut musim saja lah sahabat. 1 tahun 1 kali ada buah sebegini. Kadang-kadang tidak ada sahabat. Durian ni sahabat, baru tahun ni dia ada buah. Tahun lepas tidak ada buah sahabat. Habis sudah sahabat. Habis sudah dia. Walaupun dia pecah tadi sahabat, ini lagi baru nih sahabat. Baru jatuh tuh. Ini lagi putih kan? Tengok. Lagi baru jatuh tapi dia pecah. Yang biji satu tidak tahu. Ini dia jatuh tadi sahabat. Isi dia. Terkeluar. Dia kena akar nih. Jatuh menimpa akar. Jadi pecah sahabat, kena dia punya kulit nih nipis. Dia kulit dia nipis. Senang pecah tuh sahabat. Tapi alhamdulillah juga lah dapat dimakan. Kita lihat sahabat, kita sedang mencari durian tuh sahabat. Sahabat kita tuh cari durian. Cari dulu. Dia cakap ada jatuh tadi. Ini durian sahabat. Kalau tiap-tiap tahun ada buah, senang tuh sahabat. Tapi durian nih, tidak tiap-tiap tahun sahabat. Kadang-kadang sampai 2 tahun baru ada buah. Mana tahu tahun ini banyak buah dia. Tapi durian nih sahabat, memang ada orang ambil pagi-pagi sahabat. Kita nih cuma mengambak sahabat. Saya nih nak jalan-jalan ke sini tengok. Oke guys, ini tadi. Ini lagi satu. Ya ini yang tidak bagus nih sahabat. Kita biarkan di sini. Macam ini baru jatuh nih sahabat. Tengok. Tapi dia punya bawah dia sudah memburuk. Jadi kita biarkannya lah. Walaupun dia lagi baru. Inilah. Karena di sini. Ya, di sini nampak sahabat buah dia. Kita teropong dulu. Ada di sini. Di sana tuh banyak buah dia sahabat. Itu di atas sana. Buah dihan makan cekik. Ini buah dia. Tidaklah berapa tinggi ini sahabat, rendah saja. Buah dia besar-besar. Sampai kepala saya pusing lihatnya sahabat. Nah ini. Dia akan jatuh di sini sahabat. Di kawasan ini jatuh di sini. Hai ya lu. Lu ni. Oh iya.
Wih, cun-cun dia jatuh sahabat. Terkejut. Aduh. Nasib tidak. Inilah bahaya sahabat. Ini baru jatuh nih sahabat. Hancur sudah. Nih. Iya. Nih, hancur sudah sahabat. Galio. Hancur. Top. Bahaya nih sahabat. Lari. Nanti kita sambung lagi. Kita lari dulu. Oke guys. Kita nak balik ke Bari ataupun Langkau durian. Kami berdua kena hujan basah lagi sahabat. Tidaklah berapa jauh ini sahabat, dekat saja daripada durian yang kami pergi tadi. Sedikit lagi kena timpa oleh durian sahabat. Bahaya betul tuh. Sampai ada satu tuh sahabat, kuning tuh, mau jatuh. Mau jatuh tuh sahabat. Ya cah ini tak ada tengah nama. Ada jatuh aja. Kita lihat kebun Bari Langkau. Kita ambil durian itu dulu sahabat. Kita ambil dulu. Inilah EBT kami sahabat. Kalau musim durian, kalau saya tidak ada dusun-dusun sahabat. Dusun kawan saya adalah. Ini. Ada satu biji ini kuning nih sahabat. Durian apa kuning nih sahabat. Oke guys. Durian kuning sahabat. Durian kuning. Kita pergi ke Langkau. Nih Langkau dia sahabat. Kita boleh lihat durian sana ada. Ini kulit duriannya lagi sahabat. Yang sudah lama nih sahabat. Ini kalau kulit durian nih, kalau kita pakai baja sahabat, memang nomor satu sahabat. Baja buah. Kulit durian nih sahabat. Bolonggok-longgok. Yang sebelah sini lagi. Ini kalau kita buat tempoyak sahabat. Tengok. Lagi dapat lah. Kita pilih saja mana satu kita mau buka, yang buruk kita buang lah. Kalau yang bagus kita buat tempoyak. Ini lagi sahabat. Ayo ya. Inilah pondok sahabat. Pondok rehat kita sini. Dan ada lagi yang satu lombok. Ini sahabat tengok. Belum dia bawa balik. Ini satu lombok. Ini durian yang mau jatuh. Sahabat kita bawa satu biji. Tadi saya pergi ke sini ada jatuh sahabat. Ini ada satu biji. Satu biji. Satu ini durian. Oke guys.